Okay, waktu aku berjalan tu banyaklah orang-orang yang duk jual street food, main apa kata, macam minta derma je kan. Tapi dia tak approach aku lah. Tapi time tu aku seorang-seorang. Aku tak lah nak kata aku seorang-seorang, tak lah. Cuma aku rasa aku the only tourist yang ada kat sana. Sebab yang lain semua lokal lah. Aku jalan, aku tak tahu kan. Lepas tu tiba-tiba kan, ada seorang mamat ni. Ada mamat ni, dia approach kat aku. Dia approach tu, aku expect awal-awal tu dia macam nak apa-apakan aku lah kan. Gay bro. Dah pasal aku dia macam aku takut faham dia macam nak minta duit ke apa kan. Tapi dia main approach aku. Dia tanya aku baik-baik kan. Dia tanya, "Mas ni mau ke mana mas? Mau ke terminal Ajus tadi ke kan?" Aku kata lah, ya aku nak naik bas kan, nak ke Malang. Aku tak nak ke Malang kan. Lepas tu dia kata, oh bisa. Lepas tu dia sembang sama aku. Dia macam sembang sama manis aku lah. Aku time tu aku rasa macam, awal tu rasa macam kenapa mamat ni kan. Tapi lama-lama dia macam, oh dia maybe friendly lah. Dia jenis extrovert aku kan. Dia suka sembang kan. Dia tanya aku lah, ni dari mana? Aku kata dari Malaysia. Datang pukul apa? Nak ke mana nanti kalau sampai Malang kan? Oh, balik bila? Dia tanya aku, dia tanya memang dengan cara yang sopan lah kan lah. Memang friendly lah dia cakap. Even dia stranger aku tak kenal kan. Tiba-tiba dia mak aku, tapi dia sembang elok lah, tak apa. Tapi all the way sepanjang dia sembang-sembang kan, kami duduk jalan. Kami jalan seiring lah kan lah ke terminal Ajus tadi tak. Dia follow aku lah.